Hello guys, selamat datang ke MFS Hobby Channel, channel hobi untuk kita semua. Okay, so korang yang baru dengan aku punya channel, selamat datang aku ucapkan. Dan yang belum subscribe, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan tekan loceng notifikasi supaya tak ketinggalan update ataupun unboxing terbaru daripada aku. Okay, so untuk video kali ni aku ada beli barang daripada Monster Store lagi sekali untuk aku unboxing untuk video aku. So item ada kat depan ni. So korang, kalau korang tengok kat sini baru sampai dan dia suruh record lah kalau kita unboxing benda ni, takut jadi rosak ke apa kan. Kita senang lah ada bukti yang kita terima barang ni dalam keadaan rosak dan sebagainya lah, untuk memudahkan kita punya return. Ok, so sebelum tu aku kena guntingkan dulu lah dia punya selotip yang ada dekat sini. So aku pun tak sabar nak tengok item dalam ni. So yang ni aku beli daripada TikTok, daripada Shopee on live, daripada Monster sendirilah, untuk item Mekamato bundle. So kalau beli ni akan dapat kat Festa Masmana. Silap Masmana lah. So item yang aku beli ada kat depan ni. So masih dibalut dalam plastik. Dan ada lah kat sini dia punya invoice ataupun dia punya PO je lah. So jom kita tengok kat apa yang kita dapat. So ada dapat item free gift, iaitu Mecha Battle Pack Blast. Dan lagi kita tengok item yang ada, kita keluarkan dulu lah. So ni yang aku beli daripada Monster. Ini 1, 2 dan juga 3. So ada 3 barang lah. So yang ni aku tepikan kotak ni. Okay, so ini dia, ini dan juga ini. Okay, so jom kita review. Okay, first kali aku buka yang paling besar. Yang paling besar ni adalah playmat daripada Monster. So jom kita buka selotip dia lah. Okay, so kita potong dulu dia punya selotip ya. Alamak, gunting aku tak tajam lah guys. So tepi ni pula, tepi ni pun kita kena gunting juga lah selotipnya. Okay, nice. So ini adalah playmat bertemakan Mekamato yang aku beli daripada Monster Studio ataupun Monster Store. Harga dia kalau korang tengok kat sini, satu playmat ni harga dia RM19.30. So ni adalah playmat yang terbaru daripada Monster. So aku beli 2 sebabnya aku tak ada lagi playmat ni, so aku belilah 2. So kita buka. So playmat ni kecil je, dia tak besar. Dia untuk 1 pemain saja. Kalau playmat kat belakang ni untuk 2 pemain, so senang sikit lah. Okay, so ni playmat yang pertama, iaitu playmat apa ni, playmat Mekamato lah aku panggil . Okay, so ni je arena mat dia. So kalau korang tengok arena mat ni ada kemat sikit lah tepi ni je tak cantik lah je lipatan dia. Okay, so ni dia playmat yang pertama, iaitu playmat apa ni, playmat Mekamato. Korang tengok kat playmat ni ada, dia sepatutnya macam ni tau. Dia menegak macam ni. Okay, kalau korang tengok kat sini, dia punya art dia ada Masmara, Amato, dan di bawah Masmana lah, dengan tengah buat nak menembak macam tu lah . Okay, so kita buka playmat yang kedua pula, yang ini pula. Okay, let's go. Okay, so untuk playmat kedua ni pun, playmat ni ada kat depan lah. Kalau korang tengok kat sini ada ni, arena mat. Okay, so dia playmat yang kedua. Yang ni juga pun dia punya lipatannya pun agak tak bagus, tak cantik macam ni . Dia jadi macam ni tau, dia tak flat, tak rata. Okay, so ni playmat yang kedua, playmat yang bertemakan Monster Universe. Ada Papazola, Pipi, Mamazilla, Amato, Chimubot, dan di sini ada Bobo Boy dan juga Ochobot. Sini kita letak sini. So nice. So dia kecil je playmat ni, tak besar. Okay, settle. Okay, next item yang aku beli daripada Monster adalah topi Mekabot. So topi ni style lah, sebab tu aku beli. So color dia warna merah, bertemakan Power Spera Mekabot. Tapi sayang tau, topi ni tak ada kotak lah. Kalau ada kotak lagi eksklusif. Okay, so aku buka topi ni. Okay, so ni je topi Mekabot. So korang kalau nak beli ni boleh beli dekat Monster Store lah. Aku ada letak dekat aku punya video.
So ni topi Mekabot. Kalau korang tengok kat sini warna merah, cantik. Ada Mekabot kat sini, garang. Dan dia punya jahitannya kalau korang tengok kat sini, tu jahitannya ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 jahitan Dan di belakang dia ada Monster Mekamato TM. Dan ni ada logo Mekabot. Dan ini cara adjust dia. Adjust dia guna getah saja. Dia guna getah pula, guna plastik macam ni lah, macam topi biasa kan. So adjustment dia. So ni daripada dalam ada logo Mekabot, Mekamato. Dan ni dia punya side tepi dia. Kalau korang tengok sini ada dia bagi ni kan. Ada bagi kotak, apa dia, kotak keras sikit macam ni kan. Dan ni bawah dia. Okey, cantik. Dan kat sini ada Mekabot punya apa ni, power spera comel. Oh nice. So aku nak try pakai lah nanti. Macam style kan, buat pakai pergi jalan-jalan kan. Okey, so ni aku letak sini dulu. Dan benda yang paling aku nak share adalah free gift yang aku dapat daripada Monster untuk pembelian barang merchandise Mekamato ni. So ni adalah kad Festa terbaru daripada Monster untuk bulan apa, bulan 6 Mei, bulan Jun. So ni je kad Festa je kat sini. So korang kalau nak beli boleh beli kat live je lah. Untuk dapat kad Festa ni hanya ada pada live saja kat tempat lain korang tak boleh dapat Okay, so jom kita guntingkan. Kita buka dulu lah selotip je selotip ni kita buka. Okay, di bawah ni pun kita buka. Ada banyak selotip Okay, tak apalah, aku cuba tak boleh kena gunting juga guys. Okay, so kad dia ada kat dalam ni. Harapnya kad ni tak kemek lah ya. Sayang betul lah kadnya kalau kemek. Okay guys, so ini dia kad yang kita dapat, iaitu kad Festa Masmana dan Masmara. Aku dah confuse lah. Okay, so kad ni pun dia kena gunting juga lah Okay, bawah ni dia ada selotip dia. So aku kena potong selotip ni untuk keluarkan kad dia. Okay, so ni pun ada selotip juga Okay, so ni dia Festa Masmana yang aku nantikan, iaitu kad Festa ni adalah antara kolektor wajib beli, kumpul kad Festa ni. So kad Festa ni adalah kad Festa Masmana. Dan kalau korang tengok art dia dekat depan ni, ada dua Masmana tau. Ni Masmana yang versi lama punya lah. Korang boleh tengok baju dia kan, baju je macam ni. Dan ni Masmana versi baru je lah, cantik sikit lah, nampak lebih kepada teknologi. Okay, so kita review kan nyawa serangan 140, nyawa 160, 2026, kad 90/90, kad terakhir, pack Festa 2026-2027, kad tayar A. So aku tengok lagi dekat, kita nampak perbezaan Masmana lama dan baru Dan di bawah ni kalau korang tengok efek dia, serangan pertama kad lawan tidak berkesan. So efek dia tak sepadu lah daripada berbanding dengan art dia. So efek-efek serangan pertama kad lawan ni adalah efek-efek yang bagi aku efek biasa je lah bagi aku Dia tak gempak mana pun. Okay, so di belakang kita tengok, di belakang ni cantik, tak ada apa-apa kemek ke apa kan. So cuma kat sini ada nampak macam potongannya tak berapa cantik. Okay, so ni kita letak sini. Dan aku nak try pakai kad topi Mekamato ni. So jom. Okay guys, so aku try pakai topi Mekamato ni. So aku sekarang ni dekat rumah aku sebenarnya. So ni topi je warna merah. So kalau aku tengok aku pakai kat sini nampak nice lah, nampak okey lah. Tapi topi ni dia ketat sikit tau, dia kecil sikit. Mungkin aku tak pasti lah sama ada topi ni kecil atau kepala aku yang terlebih besar. Tapi untuk yang ni aku pakai, nak sedap pakai, aku terpaksa pakai dalam macam ni lah. So banyak jugalah aku besarkan topi ni untuk muatkan kat kepala aku. So buat korang yang budak-budak atau yang berkepala kecil, mungkin korang tak perlu gunakan apa ni, apa aku nak cakap mungkin korang kalau korang tak kat sini, mungkin korang tak perlu lebihkan macam aku lah. Kalau macam kat sini aku terlebihkan 3 lubang kat sini untuk muat kat kepala aku. So quick, nice jugalah. Bila pakai nampak macam semat juga kan. Oh, nampak style guys. Ni kalau korang pakai jalan-jalan kat
mall atau kat mana-mana mesti orang nampak guys, orang tegur guys. Okay, so aku rasa aku dah reviewkan aku punya video. So aku pun tak tahu nak reviewkan apa lagi. So korang yang tonton video aku just enjoy je lah. So terima kasih kerana menonton dan support aku punya channel. Okay, so kita jumpa di next video. Assalamualaikum, bye bye.